Yana tak adalah cut nasi, cut gula, cut semua entirely cut. Makan salad dengan buah sahaja. Tak. I'm proud of myself. Yana rasa sekarang ni banyak sebenarnya cara kalau kita nak kurus dengan cepat. Tetapi Yana ambil approach untuk melakukannya dalam keadaan yang slow and steady dengan cara yang betul, dengan menggalakkan terutamanya ibu-ibu yang mungkin rasa stres, yang kita dah tak saiz kita sebelum ni. Kita rasa badan kita dah bukan lagi badan kita. Kita rasa diri kita dah bukan lagi diri kita. Jadi sebenarnya Yana selain daripada impian Yana untuk menurunkan berat badan, tetapi Yana nak ibu-ibu yang lain juga yang berada dalam situasi yang sama rasa kita boleh buat benda ni asalkan kita konsisten dan persisten untuk lakukannya. Apa yang Yana buat adalah Yana jalan atas treadmill, walking pad setiap hari. Sebaiknya sebolehnya Yana akan jalan untuk 1 jam. Jadi itu sebenarnya apa yang Yana buat. Ada yang tanya, Yana diet ke? Diet teruk ke? Sejujurnya tidak diet sangat-sangat strict, tapi Yana cuma jaga portion sahaja. Yana tak adalah cut nasi, cut gula, cut semua entirely cut. Makan salad dengan buah sahaja. Tak, sebab Yana menyusu badan anak sampai 7 bulan dan anak Yana baru dah 9 bulan sekarang. So untuk diet teruk-teruk tu tak boleh, especially sebab kita breastfeed kan. Jadi betul-betul Yana just jalan, jaga portion, jalan, jaga portion. Ianya adalah proses yang lambat. Dah 9 bulan pun masih lagi begini. Yana masih lagi ada 6-7 kilo yang Yana nak kena turunkan. Tetapi Alhamdulillah daripada Yana bersalin hari tu, sekarang ni Yana dah turun 15 kilo. Yang Yana rasa bukan sedikit dan sebenarnya angka yang agak besar. Dan I'm proud of myself. Yana menggayakan salah satu daripada ratusan design dan koleksi untuk Aryani Ready to Wear dan juga galeri Aryani tahun ni. Dan warna hijau ni Yana tak tahulah sebab Aryani memang suka Yana pakai warna hijau. Dan untuk pelbagaikan warna juga sebab Kak Lisa Surihani dah pakai warna biru, Bella Dahlia pakai warna kuning brocade. Jadi untuk Yana mungkin warna hijau lebih sesuai untuk Yana.